Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang inginkan kesusahan. Tidak ada orang yang suka pada penyakit, yang suka dengan benda-benda yang buat dia sedih. Kita kalau boleh hidup kita di dunia ini nak aman, nak damai, nak bahagia, nak sihat, nak kaya. Kita tidak mahu kesusahan. Kita tidak mahu diuji dengan keadaan yang kita akan mengamuk, meradang dan sebagainya. Namun seandainya dunia ini tidak ada masalah, tidak ada penuaan, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Apalah dunia ini berbanding dengan syurga? Kalau semuanya dah aman damai, kita tak heran dengan syurga. Kita tidak mahu berikhtiar pun untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu dunia ini hanyalah tempat sementara, syurga itu tempat yang kekal buat selama-lamanya. Maka kita akan sabar dan kita mohon segala kesusahan yang kita alami di dunia ini digantikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketetapan iman dan gantikan kesusahan dengan syurga.